Apa yang susah sangat kau nak faham ni? 21 tolak 15. 1 boleh ke tolak 5? Tak boleh. Kalau tak boleh, kenalah pinjam sebelah. Potong 2 jadi 1. Tambah 10 dekat sini. 10 tambah 1 jadi 11. 11 tolak 5 jadi 6. 1 tolak 1 jadi kosong. Jadi jawapan dia 6. Kau faham tak? Penatlah abang nak explain lagi. Faham. Ya je kau ni. Ambil ni, kau explain balik ke abang. Okey, 1 tolak 5 tak boleh. Pinjam sebelah, yang ni jadi 1. Tambah 10 dekat sini, 10 tolak 1 tolak 5. Bukan. 10 tu tambah 1. Tapi bang, ni kan operasi tolak. Tengok tu, disuruh tolak. Ya Allah. Kau ni benak sangat ikut siapa? Ikut abang lah. Banyak cantik. Aku pandai maths tau. Abang pandai maths, tapi tak pandai ajar. Kau cakap apa tadi? Abang, bukalah pintu dia. Dia takut abang. Padam ke kau? Kau ajar sangat dengan aku tadi kan?